hijrah naik unta, sekarang hijrah naik ETS, bus express, naik kereta, motor buruk asap hitam. Hujung-hujung kerja jadi rider. Kata exco agama merantau itu semulia, macam kisah Nabi penuh cahaya. Tapi rakyat keluar bukan suka-suka berjihad, seperti kata exco agama Kelantan tu. Keluar negeri lain cari sesuap nasi, sebab kampung sendiri kerja tak menjadi. Anak muda packing baju tiap-tiap hari, mak ayah tinggal jaga ayam, itik dan pokok cili. Kata dengar terus garu kepala sendiri, kalau ekonomi hebat negeri ini, kenapa ramai cabut tiap-tiap pagi? Hijrah, katanya mulia, tapi stesen bas penuh anak muda. Pergi KL Johor cari gaji tinggi dan kerja, balik raya baru tunjuk muka. Hijrah, lawak apa ni? Kalau negeri maju siapa mahu lari? Orang caril tak mampu bayar guna air, Leo ceramah kopi. Hey. TikTok meletup, Facebook berbunyi, netizen gelak sambil tepuk dahi. Kalau semua keluar itu strategi, tinggal siapa nak bangunkan negeri. Paip keladak berkerak buat orang geli, wifi sangkut macam siput berlari. Anak muda ada degree tinggi, akhirnya jual budu tepi lori. Dulu kata negeri Serambi suci, sekarang anak muda Serambi KTM pula pergi. Setiap musim cuti jalan jadi sesak gila sekali, sebab semua balik tunjuk kejayaan dari negeri lain sendiri. Hijrah, sedap bunyinya, tapi rakyat penat telan alasan lama. Kalau semua benda nak guna agama, lubang jalan pun nanti kata ujian pahala. Lubang jalan pun nanti kata mujian pahala. Hijrah, jangan kelentong lagi, rakyat dah pandai kira ekonomi. Perut lapar bukan boleh diisi dengan slogan syurga tiap hari. Perantau bukan hina kampung halaman, mereka keluar sebab tekanan kehidupan. Kalau benar sayang pada rakyat dan negeri Kelantan, bina peluang bukan spin sana sini. Lebay tak tahu malu.